Adakah Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Herrera dibenarkan beraksi dalam AFC Champions League Elite 2025-2026 bersama JDT FC selepas CAS menolak rayuan FAM? Keputusan yang melibatkan status beberapa pemain naturalisasi Malaysia telah menjadi perbincangan hangat dalam kalangan peminat bola sepak Asia Tenggara, khususnya penyokong Johor Darul Ta'zim, JDT. Isu ini timbul apabila rayuan yang difailkan oleh Football Association of Malaysia, FAM, kepada Court of Arbitration for Sport, CAS, berkaitan hukuman daripada FIFA akhirnya ditolak. Kes tersebut melibatkan beberapa pemain naturalisasi yang didakwa mempunyai masalah berkaitan dokumentasi dalam proses kelayakan untuk mewakili pasukan kebangsaan Malaysia. Penolakan rayuan ini menyebabkan keputusan asal yang dibuat oleh FIFA kekal berkuat kuasa tanpa sebarang perubahan. Walau bagaimanapun, ramai penyokong masih tertanya-tanya sama ada keputusan tersebut turut memberi kesan kepada kerjaya pemain berkenaan di peringkat kelab. Antara pemain yang sering disebut dalam isu ini ialah Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Herrera, yang ketika ini beraksi bersama Johor Darul Ta'zim. Ketiga-tiga pemain tersebut merupakan tonggak penting dalam skuad JDT dan memainkan peranan besar dalam kejayaan kelab itu di pentas domestik dan juga Asia. Oleh kerana nama mereka turut dikaitkan dengan kes yang diputuskan oleh FIFA, para penyokong mula mempersoalkan sama ada mereka masih boleh beraksi dalam pertandingan kelab seperti Liga Tempatan ataupun kejohanan antarabangsa peringkat kelab. Persoalan ini menjadi semakin penting kerana JDT turut terlibat dalam kejohanan tertinggi kelab Asia. Untuk memahami situasi sebenar, penting untuk melihat jenis hukuman yang dikenakan oleh FIFA dalam kes ini. Hukuman tersebut sebenarnya lebih tertumpu kepada kelayakan pemain untuk mewakili pasukan kebangsaan Malaysia, bukannya larangan bermain bola sepak secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, hukuman itu lebih berkaitan dengan international eligibility atau kelayakan antarabangsa. Ini bermakna pemain yang terlibat tidak dibenarkan menyarung jersey skuad kebangsaan Malaysia dalam tempoh tertentu. Namun begitu, hukuman tersebut tidak melibatkan sekatan terhadap aktiviti mereka di peringkat kelab profesional. Apabila rayuan oleh FAM dibawa ke CAS, tujuan utamanya adalah untuk mencabar atau mengurangkan hukuman yang telah diputuskan oleh FIFA. CAS merupakan badan timbang tara tertinggi dalam dunia sukan yang berfungsi menyelesaikan pertikaian berkaitan undang-undang sukan di peringkat antarabangsa. Keputusan yang dibuat oleh CAS biasanya bersifat muktamad dan sukar dicabar lagi melalui saluran lain. Dalam kes ini, CAS memutuskan untuk mengekalkan keputusan asal FIFA selepas meneliti bukti dan hujah yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak. Dengan itu, hukuman berkaitan kelayakan antarabangsa pemain kekal seperti yang telah ditetapkan. Walaupun keputusan tersebut kelihatan berat bagi pasukan kebangsaan Malaysia, kesannya terhadap kelab seperti JDT sebenarnya tidak begitu besar. Hal ini kerana Undang-Undang Bola Sepak Antarabangsa membezakan dengan jelas antara pertandingan antarabangsa yang melibatkan negara dengan pertandingan yang melibatkan kelab. Seorang pemain boleh digantung daripada mewakili negara tetapi masih bebas bermain untuk kelabnya. Perkara ini pernah berlaku dalam beberapa kes lain di dunia bola sepak di mana pemain hanya dikenakan sekatan dalam konteks tertentu sahaja. Bagi Johor Darul Ta'zim, situasi ini memberi sedikit kelegaan kerana mereka masih boleh menggunakan khidmat pemain seperti Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Herrera dalam semua pertandingan kelab.
JDT sebagai kelab profesional mempunyai struktur pengurusan yang kukuh dan biasanya mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Badan Bola Sepak Antarabangsa. Oleh sebab hukuman tersebut tidak melarang pemain beraksi di peringkat kelab, pihak pengurusan JDT masih boleh mendaftarkan mereka dalam skuad rasmi untuk pertandingan domestik dan juga antarabangsa. Ini termasuklah penyertaan dalam kejohanan utama Asia seperti AFC Champions League Elite musim 2025-2026 yang dianjurkan oleh Asian Football Confederation. Pertandingan ini merupakan versi baharu kejohanan kelab tertinggi di Asia dan menampilkan kelab terbaik dari pelbagai liga di benua tersebut. Untuk menyertai kejohanan ini, kelab hanya perlu memastikan pemain yang didaftarkan memenuhi syarat pendaftaran pertandingan yang ditetapkan oleh AFC. Selagi pemain tidak berada di bawah penggantungan global yang melarang mereka bermain bola sepak sepenuhnya, mereka masih boleh didaftarkan. Dalam kes Joao Figueiredo, John Irasbel dan Hector Havel, hukuman yang berkaitan hanya menyentuh isu representasi di peringkat pasukan kebangsaan Malaysia. Oleh itu, mereka tidak berada di bawah larangan bermain bola sepak secara keseluruhan seperti yang kadang-kadang berlaku dalam kes doping atau manipulasi perlawanan. Status profesional mereka sebagai pemain kelab masih sah dan tidak terjejas. Ini bermakna mereka masih boleh menjalani latihan, menyertai perlawanan dan terus menyumbang kepada kejayaan pasukan JDT. Kehadiran pemain-pemain ini dalam skuad JDT juga sangat penting dari segi taktikal dan pengalaman. Joao Figueiredo terkenal sebagai penyerang yang mempunyai ketajaman penyudah serta keupayaan mencipta peluang. John Irasbel pula memberikan kestabilan di bahagian pertahanan dengan pengalaman bermain di Eropah. Hector Havel pula dikenali sebagai pemain tengah kreatif yang mampu mengawal tempoh permainan dan mencipta peluang untuk rakan sepasukan. Dengan kombinasi pemain tempatan dan pemain import berkualiti, JDT terus menjadi salah satu kelab paling dominan di Asia Tenggara. Penyertaan mereka dalam AFC Champions League Elite memberi peluang kepada kelab tersebut untuk bersaing dengan pasukan-pasukan kuat dari Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan negara lain. Dalam kejohanan seperti ini, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti sangat penting untuk menghadapi jadual perlawanan yang padat dan tahap persaingan yang tinggi. Walaupun begitu, kes ini tetap memberi kesan kepada perancangan jangka panjang pasukan kebangsaan Malaysia. Tanpa khidmat beberapa pemain naturalisasi yang berpengalaman, jurulatih skuad kebangsaan perlu mencari alternatif lain untuk mengisi kekosongan dalam pasukan. Ini mungkin membuka peluang kepada pemain tempatan baharu untuk menonjolkan bakat mereka di pentas antarabangsa. Pada masa yang sama, ia juga menjadi pengajaran penting kepada pihak pengurusan bola sepak negara mengenai kepentingan mematuhi setiap prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Di pihak penyokong pula, terdapat pelbagai reaksi terhadap keputusan CAS ini. Ada yang kecewa kerana merasakan ia memberi tamparan kepada aspirasi skuad Harimau Malaya. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai satu cabaran yang perlu dihadapi dengan sikap positif dan semangat untuk membangunkan bola sepak tempatan secara lebih telus dan profesional. Apapun pandangan yang wujud, keputusan tersebut kini sudah muktamad dan perlu diterima oleh semua pihak. Bagi JDT, fokus utama tetap tertumpu kepada prestasi di atas padang. Kelab ini terkenal dengan pendekatan profesional dan pelaburan besar dalam pembangunan infrastruktur serta pemain. Dengan adanya pemain seperti Figueiredo, Irasbel dan Havel, JDT masih memiliki kekuatan yang mencukupi untuk bersaing di pentas Asia. Peminat kelab itu juga berharap kehadiran pemain-pemain ini dapat membantu pasukan mencapai prestasi lebih baik dalam kejohanan AFC.
Selain itu, kejohanan AFC Champions League Elite juga menjadi pentas penting untuk mempromosikan bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. Setiap kemenangan atau pencapaian yang diraih oleh JDT dalam pertandingan tersebut akan meningkatkan reputasi liga tempatan dan menarik perhatian peminat dari negara lain. Oleh itu, keupayaan kelab untuk menurunkan skuad terbaik mereka, termasuk pemain yang terlibat dalam kes ini, menjadi satu kelebihan besar. Kesimpulannya, walaupun rayuan oleh FAM telah ditolak oleh CAS dan hukuman daripada FIFA kekal berkuat kuasa, kesan hukuman tersebut tidak melibatkan kerjaya pemain di peringkat kelab. Joao Figueiredo, John Irasbel dan Hector Havel masih bebas untuk bermain bersama Johor Darul Ta'zim dalam semua pertandingan kelab termasuk AFC Champions League Elite musim 2025-2026. Larangan yang dikenakan hanya berkaitan dengan penyertaan mereka dalam pasukan kebangsaan Malaysia untuk tempoh tertentu. Oleh itu, penyokong JDT masih boleh melihat mereka beraksi dan menyumbang kepada kejayaan kelab di pentas domestik serta Asia.